Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episod kali ini, kita akan memperkatakan mengenai bagaimana para ibu hendak mengurus emosi semasa dalam bulan puasa. Bagaimana yang kita maklum, puasa akan menyebabkan seseorang itu menjadi letih dan penat, dan ini boleh mencetuskan kepada beberapa perkara yang tidak diingini, seperti perasaan untuk marah. Ya. Jadi puasa sebenarnya dapat mendidik sifat sabar dan juga dapat mendidik kawalan diri. Oleh itu, Ramadan ini kita jangan jadikan ia sebagai beban, tapi sebenarnya ialah peluang untuk kita merebut pahala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah fala yarfus wa la yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim." Puasa adalah perisai. Maka janganlah seseorang yang sedang berpuasa mengucapkan ucapan yang kotor dan janganlah bertindak bodoh, dan jika ada orang yang mengajak kepada pergaduhan atau mencelanya, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Jadi inilah cara Rasulullah SAW mengajar kita yang sedang berpuasa untuk mengurus dari segi emosi. Seterusnya, kita jangan jadikan Ramadan ini sebagai musim kepenatan, ya, yang dapat memenatkan dari segi fizikal dan jiwa kita. Tapi seharusnya kita jadikan Ramadan sebagai bulan untuk kita meraih dan merebut pahala. Para ibu yang sibuk menyediakan juadah untuk keluarga semasa bersahur dan juga semasa berbuka puasa, ingatlah hadis Rasulullah SAW yang menyebut, barang siapa yang memberi makan pada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi daripada hadis ini sebenarnya memberi maksud bahawa kita yang menyediakan hidangan kepada keluarga kita, sebenarnya kita akan mendapat pahala ahli-ahli keluarga yang sedang berpuasa atas asbab kita menyediakan hidangan tersebut. Jadi jadikanlah hadis ini sebagai motivasi untuk kita terus memberi khidmat kepada keluarga kita. Di samping itu, jangan kita lupa untuk memberi sedikit masa dan ruang untuk kita melakukan ibadah kita sendiri. Sebagai akhirnya, kita boleh katakan Ramadan itu sebenarnya dapat membina wanita beriman, dan wanita beriman dapat membina keluarga, dan ingatlah keluarga yang kuat dapat membina negara. Jadi inilah makna wanita tiang negara. Untuk akhirnya sama-samalah kita berdoa agar puasa yang kita jalankan pada kali ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.